Kalau kambing biasa kita tengok makan rumput kat tanah, tapi kat Morocco kambing siap panjat pokok tinggi, beratur atas dahan macam burung. Memang pelik gila. Nama pokok tu pokok argan. Buah dia keras, susah nak makan. Tapi kambing Morocco ni sanggup panjat tinggi-tinggi sebab nak rasa buah argan. Bayangkan 10 ekor sekali naik atas pokok. Dari jauh nampak macam pokok ada buah pelik bergerak-gerak. Rupanya kambing tengah bergayut. Yang lagi menarik, bila kambing makan buah argan tu, biji keras dalam buah tu tak hadam dalam perut. Jadi masa kambing tu biji tu keluar balik. Petani pula rajin kutip biji yang dah keluar tu, cuci, proses dan hasilnya jadi minyak argan. Minyak ni lah yang mahal gila. Orang pakai untuk rambut, muka, kulit. Kiranya tanpa kambing ni, manusia pun takkan jumpa cara mudah nak dapatkan biji argan. Kambing makan, manusia menuai. Satu partnership pelik antara haiwan dan manusia. Tapi lucunya, ada orang yang baru tahu asal minyak argan ni terus rasa nak muntah. Sebab asalnya memang daripada hadiah istimewa kambing. Tapi bila dah proses, jadi minyak premium kat spa. Habis tu, kalau nak cantik, sanggup je lah kan.